mutu di airport tu, jangan lama lajak duduk situ lah. Cemar, tahu tak? Podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio. Tak jaga. Alah, mencermakan sungguh budaya macam ni di airport Kota Baru. Memalukan je pelancong luar Kelantan tengok budaya macam ni. Ai caku gak. Lagu mana? Airport Kota Baru. Cemar ni, cemar. Oh, ada isu lah ni. Cemar. Airport saya EF5. Sangat kotor. Saya EF5. Yap. Dia bukan kotor siapa. Dia kotor pemandangan. Tuju. Sebab Teruskan. orang yakin siapa tu tengok set motor depan. Tapi tak boleh salahkan set EF5 juga sebenarnya. Sebabnya kalau kita tengok, setiap airport mesti ada security guard. Betul? Apa boleh tak halau? Mungkin security guard tu sapok saya tu nak ambil situ. Setuju. Sebab aku ada baca beberapa komen orang balas dalam thread ni. Dia kata, guard situ pun bagi. So, dekat sini, guard ke pihak manajemen dekat airport ke, semualah yang terlibat. Tolong ambil tindakan awal-awal. Tolong jangan merosakkan pemandangan di Kelantan. Sebab dah lah banyak dah kita dicaci, dimaki, dihina. Dialah. Apa pula kamu rasa? Bukan Untuk mencantikkan lagi benda tu, apa tindakan daripada side manajemen airport side Kota Baru? Aku rasa kita kena banyak ke tempat ni lah. Bukan kita lah, dia lah pihak berwajib. Ingat nak berdek dia. Tak. Pihak berwajib kena lah sediakan tempat hak macam tempat hiburan kau. Tak ada lah melampaui batas hiburan secara berkala. Abang ni apa? Tersusun ada tata cara dia lah, adab. Contoh. Contohnya tempat Kelantan ni, di Kelantan ni kurang tempat rekreasi, tempat-tempat nak lepok, tempat-tempat comel, tempat-tempat healing. Ni dah airport baru siap. Betul. Apa masalahnya? Saya EF5 pun berkobar-kobar. Blok 58 baru siap. Takkan tak pergi tunjuk di airport. Nak sama dia dengan kapal terbang. Ni 7 jet 1000. Memang bijak. So kalau nak ambil gambar tu, nasihat kita, jangan lama lajak duduk situ lah. Cemar, tahu tak? Situ je lah kita nak upah untuk topik pasal mutu di airport tu. So apa-apa pun jangan lupa follow, like, share and subscribe. Hai. Pedih ke tu?